Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Alpa Hafiz Amin di sini. Okey rakan-rakan semua, hari ini saya ingin menunjukkan cara kali pertama log masuk ke aplikasi Grab ya. Bagi pemandu-pemandu yang baru, anda boleh lihat tutorial ini. Okey rakan-rakan semua, cara yang pertama untuk kita login kali pertama ke Grab driver anda ialah setelah akaun anda aktif dan kita ingin login kali pertama ke akaun Grab driver anda. Okey, semestinya yang pertama anda perlulah pergi ke Google Play ataupun Apple Store untuk kita download aplikasi Grab driver. Okey, so kita cari aplikasi Grab driver. Okey, yang ni yang background hijau dan bertulis Grab driver. Okey, so aplikasi inilah yang akan kita gunakan. Okey, so selepas tu kita download lah, semestinya kita download dan kita install. Okey, setelah kita install, kita buka Grab driver tersebut. Okey, bila sampai ke paparan yang pertama, kita daftar atau daftar masuk dengan Google. Okey, sama ada dengan Google ataupun dengan Apple lah. Kita klik Google. Okey, sekiranya telefon kita mempunyai banyak akaun Gmail, jadi kita pilih Gmail yang didaftarkan dengan Grab ya. Gmail yang berdaftar dengan Grab. So kita pilih Gmail yang berdaftar dengan Grab. Kita klik. Okey, dan kita teruskan. Okey, sekarang kita telah pun masuk ke aplikasi Grab kita. Okey, untuk kali pertama login ini, pastikan rakan-rakan semua mendapat notis untuk pembelian insurans e-hailing harian anda. Pastikan notis ini keluar dan anda melengkapkan notis ini untuk memastikan anda membeli insurans e-hailing harian. Okey, bagi yang sudah membeli insurans e-hailing tahunan, notis ini tidak akan keluar ya. Dan anda terus boleh memulakan tugasan anda. Okey, untuk kita mendapatkan job, kita perlu aktifkan dahulu aplikasi kita. Okey, tekan aktif. Apabila kita tekan aktif, sistem akan minta kita selfie untuk pengesahan wajah kita ya. Pengesahan wajah kita. Okey, jadi untuk pengesahan wajah kita, kita tidak boleh memakai topi ataupun kopiah ataupun sebagainya lah di atas kepala kita, mana kita kena buang semua baru boleh kita selfie pengesahan. Pengesahan gambar ini berdasarkan gambar yang kita bagi semasa pendaftaran itu. So kita mulakan pengesahan. Okey, untuk pengesahan ini kita pastikan muka kita betul-betul berada dalam bulatan itu dan kita mengikut arahannya, angguk kepala anda ke atas dan ke bawah. Okey, selepas itu kita boleh log masuklah. Untuk selfie ini pemandu harus membuatnya 24 jam sekali. Okey, setiap kali 24 jam kita perlu pengesahan supaya tunjukkan kita yang menggunakan aplikasi ini. Ia mengelakkan daripada orang lain menggunakan aplikasi kita untuk membuat Grab car ini. Okey rakan-rakan, saya harap rakan-rakan semua jelas dan faham untuk kali pertama login dengan Grab. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan aplikasi, rakan-rakan boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan membuat video. Okey, so saya juga berharap rakan-rakan like and share saya punya page ya. Semoga memberi semangat lagi kepada saya untuk membuat video-video berkenaan aplikasi Grab ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.